Sebelum para penjaga diuji, sebelum keseimbangan dunia mula retak, di sinilah kisah ini bermula. This is mini world but big stories. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel, yang di mana kita akan cerita pasal law, permulaan atau sejarah lah. Kenapa tanya background sama? Sebab aku rekod dekat hari yang sama. Aku malah rekod banyak-banyak. Okay. So, macam kata sebelum ni, watak seterusnya ialah watak Kyumei. Macam sebelum ni, Ailoria dijaga kerajaan Erinda. Kyumei ni dia menjaga kerajaan Flame Haven. Okay, ada tulisan nanti, Flame Haven. Dia penjaga kerajaan Flame Haven. Gelarannya ialah rubah merah. Sesuai dia memang rubah. Elemen yang dia kuasai ialah api. Api yang more kepada illusion. Dia untuk menipukan pihak lawan. And itu aja elemen dia. Dia tak banyak macam Ailoria. Tak, Ailoria kan dia ada penyembuhan, something like that lah kan. Cuma kalau Kyumei ni, Kyumei ni dia more kepada api sahaja. Okay. Sifat dia rubah yang licik. Dia licik. But she also smart, you know, intelligent. Dia licik, bijak, and dia suka untuk diramal lah. Itu aku bagi illusion. Dia direct api yang mau kepada illusion, so dia susah untuk diramal lah. Okay, itu sifat, elemen, gelaran, and dia penjaga kerajaan mana. Okay. Seterusnya ialah peranan Kyumei dalam law ataupun cerita yang aku buat lah. Okay. Macam yang aku tulis ni, Kyumei dia more kepada orang kata apa? Dia jaga kebenaran yang sembunyi. Dia memang dia almost sama dengan Selirian. Siapakah itu? Tunggu, okay? Dia juga ajar bahawa tak semua perkara perlu dilihat dan difahami. Kadang-kadang just untuk difahami, tak dilihat, dan kadang-kadang just untuk dilihat tapi tak difahami lah. Memang aku pun pening kenapa aku buat macam tu dekat karakter dia, tapi aku rasa kena dengan karakter dia. Okay. Seterusnya kita masuk kepada cara ataupun cara dia bertarung lah kan. Kyumei dia, like I say, dia guna elemen api more kepada illusion. Itu satu. Yang kedua, ia melakukan serangan pantas dan mengelirukan, like I say. And you know, sebab dia smart, she also play with your psychology lah, with your mind. Yes, perang psikologi dia yang buat. Okay, itu cara dia bertarung. And like I say lah, Ailoria pun ada kelemahan, Kyumei pun mesti ada kelemahan kan. Kyumei ni dia jenis watak yang dia suka bertindak sendiri. Dia jarang ikut cakap orang lah, dia just bertindak sendiri saja. And she also kurang percaya dengan orang. Dia tak mudah untuk trust dekat someone, untuk menaruh kepercayaan. Tak. Dia tak jenis macam tu. Dia tak macam Ailoria. And that's also kelemahan dia lah. Okay. Ailoria kan dia ada quote dia yang semalam tu kan. Kyumei pun ada quote. Okay, please. Okay. Quote dia ialah, kebenaran sering tersembunyi di sebalik tipu daya. That's why I told you guys that she use illusion. Sebab di balik ilusi itu kita tak tahu apa yang jadi dekat dia. Gitu. Tak tahu apa yang jadi, kita tunggu, okay? So, itu saja untuk watak Kyumei yang menjaga kerajaan Flame Haven. Next, kita akan bercakap tentang watak Drahta. Okay, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum.